Benda ni nampak je kecil, tapi kalau tak nyala, tak lepas puspakom babe. Lampu semua okey. Kita ada pemeriksaan puspakom hari ni guys. Pemeriksaan puspakom berkala guys. Okey guys. Guys, kau tengok ni guys. Ni mental bulb untuk plate belakang dan juga lampu kecil kat depan tu. Ini bulb ni tak ada mahal. Ada kedai jual RM1 je, ada kedai jual RM1.50. Okey. So tapi kalau tak ada benda ni guys, tak menyala, kicap kau, puspakom kau apa fail sebabkan lampu ni tak menyala je. So make sure sebelum korang nak pergi ke puspakom, korang kena ganti dan check lah lampu-lampu korang nyala ke tak kan. Jangan nanti dah masuk tak menyala, aduh fail guys. Bukan masalah ni, satu kos, satu masa, satu tenaga. Kau nak kena booking appointment puspakom kena main masa 3-4 hari sebelum ataupun seminggu, sebab minggu ni penuh guys dekat KL dan Selangor guys.